pada kumpulan 4 dan berikut merupakan nama ahli kumpulan. Pertama, Siti Aisyah Zafirah binti Hasan. Kedua, Farah Ayuni binti Rosli. Dan ketiga, Siti Rawiyah binti Muhammad. Keempat, Nurul Islamiyah binti Azani. Dan yang terakhir, Adam Mustaqim bin Nur Halimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan kami ingin membentangkan tentang zina dan rogol, satu perbandingan yang mana perspektif dari segi hukum Islam dan perundangan sivil Malaysia. Di sini kami telah membuat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, mengenal pasti perbezaan konsep zina dan rogol. Kedua, membandingkan syarat-syarat pembuktian bagi kes zina dan rogol dalam kedua-dua sistem perundangan. Dan yang ketiga, membandingkan hukuman yang dikenakan terhadap kesalahan zina dan rogol menurut hukum Islam dan perundangan sivil. Di sini kami telah memaparkan poster infografik yang telah dilakukan oleh kumpulan kami. Baiklah, seterusnya marilah kita sama-sama mendengar rakan kumpulan saya untuk membentangkan apakah itu zina dan rogol. Apakah perbezaan konsep zina dan rogol? Zina didefinisikan sebagai persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan yang dilakukan secara sukarela tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Rogol pula bagaimana? Rogol didefinisikan sebagai perbuatan memaksa seseorang melakukan persetubuhan tanpa kerelaannya, lazimnya melalui paksaan ataupun ugutan. Jenis kesalahan zina ialah jenayah hudud dalam undang-undang Islam, manakala rogol pula tergolong dalam jenayah hirabah atau ta'zir jika melibatkan kekerasan. Manakala dalam undang-undang sivil pula, rogol adalah jenayah berat. Bagaimana nak buktikan zina? Perlu datangkan 4 orang saksi lelaki adik atau pengakuan sendiri iaitu hudud. Kalau rogol pula, pengakuan sendiri ataupun siasatan forensik. Kalau kesalahan merogol, ta'zir boleh dikenakan penjara ataupun sebatan ataupun gantung mengikut tahap kes. Kalau menurut Kanun Kesiasaan Malaysia ialah Seksyen 375 hingga 376, penjara 5 hingga 30 tahun ataupun sebatan. Seterusnya, membandingkan syarat-syarat pembuktian turut as-subut bagi kes zina dan rogol dalam kedua-dua sistem perundangan. Syarat-syarat pembuktian bagi kes zina dan rogol menurut perspektif Islam. Pembuktian bagi kes zina menggunakan kaedah 4 orang saksi lelaki. Saksi lelaki tersebut mestilah adil, lelaki Muslim, melihat secara langsung persetubuhan berlaku. Menggunakan kaedah ikrar, pengakuan secara sukarela oleh pesalah sebanyak 4 kali dan mesti dalam keadaan waras serta tanpa paksaan. Selain itu, pembuktian bagi kes rogol pula menggunakan pengakuan pelaku, sama seperti zina, iaitu pengakuan secara sukarela oleh tertuduh. Penggunaan kaedah 4 orang saksi jarang berlaku kerana berlaku secara tersembunyi. Seterusnya, kaedah keterangan mangsa boleh menjadi asas kepada pensabitan secara ta'zir jika tidak cukup syarat hudud. Selain itu, kaedah menggunakan bukti sokongan gharinah termasuk kecederaan fizikal, koyakan pakaian, laporan perubatan, DNA dan sebagainya. Selain itu, syarat-syarat pembuktian bagi kes zina dan rogol menurut perspektif perundangan sivil Malaysia Islam. Pembuktian bagi kes zina dalam sistem undang-undang sivil, zina bukanlah jenayah akan tetapi hanya menjadi isu dalam konteks penceraian jika pasangan curangi, dalam konteks tuntutan nafkah atau hak jagaan anak, dan dalam mahkamah syariah jika pasangan Muslim didakwa atas kesalahan syariah. Pembuktian bagi kes rogol pula menggunakan kaedah laporan polis. Laporan awal oleh mangsa menjadi asas kepada siasatan. Seterusnya, menggunakan kaedah laporan perubatan di mana menggunakan bukti saintifik seperti koyakan, sperma, kecederaan alat sulit. Selain itu, menggunakan kaedah keterangan mangsa.
iaitu menggunakan keterangan mangsa kerana keterangan mangsa penting dan boleh menyabitkan tertuduh jika konsisten dan dipercayai. Seterusnya, kaedah bukti sokongan seperti DNA, cap jari, rakaman CCTV, saksi dan lain-lain. Membandingkan hukuman yang dikenakan terhadap kesalahan zina dan rogol menurut hukum Islam dan perundangan sivil Malaysia. Pertama, kesalahan zina. Dalam hukum Islam, zina terbahagi kepada dua. Zina muhsan, iaitu zina orang yang sudah berkahwin. Hukumannya ialah direjam sampai mati. Zina ghairu muhsan, iaitu zina orang yang belum berkahwin. Hukumannya ialah sebat 100 kali dan pengasingan selama setahun. Tambahan pula, berdasarkan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965, Mahkamah Syariah boleh mengenakan denda tidak melebihi RM5,000, penjara maksimum 3 tahun dan sebatan maksimum 6 kali. Manakala dalam perundangan sivil, kesalahan zina tidak dikategorikan secara spesifik sebagai jenayah. Hubungan luar nikah tidak dianggap sebagai jenayah dalam Undang-Undang Sivil Malaysia. Maka tidak ada hukuman khusus bagi kesalahan ini dalam sistem perundangan sivil. Kedua, kesalahan rogol. Dalam hukum Islam, kesalahan rogol boleh dikenakan hukuman zina sekiranya cukup bukti atau hukuman takzir jika bukti zina tidak lengkap tetapi tetap disabitkan kesalahan. Hukumannya adalah sama, denda sehingga RM5,000, penjara hingga 3 tahun dan sebatan 6 kali. Dalam perundangan sivil pula, Seksyen 376 Kanun Keseksaan menetapkan hukuman penjara minimum 10 tahun dan maksimum 20 tahun serta boleh dikenakan sebatan. Dan jika melibatkan rogol isteri dengan kecederaan, berdasarkan Seksyen 375A, hukumannya ialah penjara 5 tahun. Oleh itu, dapatlah kita lihat bahawa terdapat perbezaan ketara antara hukum Islam dan perundangan sivil Malaysia dalam menangani kesalahan zina dan rogol. Hukum Islam lebih berlandaskan prinsip syariah yang mengutamakan maruah dan kehormatan, manakala undang-undang sivil pula lebih tertumpu kepada perlindungan fizikal dan hak asasi dengan hukuman yang lebih berat untuk kesalahan rogol tetapi tiada hukuman khas untuk kesalahan zina. Zina dan rogol merupakan perbuatan keji yang memberi kesan buruk bukan sahaja kepada mangsa tetapi juga kepada masyarakat dan institusi keluarga secara keseluruhan. Kedua-duanya tetap melanggar prinsip agama, undang-undang dan nilai kemanusiaan. Jagalah maruah diri dan hormatilah hak orang lain. Hawa nafsu yang tidak dikawal akan membawa kepada kehinaan dunia dan azab di akhirat. Pentingilah diri dengan iman, ilmu dan akhlak. Ingatlah, harga diri bukan sesuatu yang boleh digadai hanya kerana dorongan sesaat. Hormat, tanggungjawab dan amanah sama insan adalah kunci masyarakat yang bermaruah.